Selamat datang kembali ke saluran kami. Hari ini, kami akan berkongsi mengenai Pro 2 Activa 2025 yang terus menetapkan penanda aras dalam segmen SUV kompak dengan gabungan praktikaliti, gaya, dan teknologi yang sangat sesuai untuk pemandu masa kini. Versi baharu ini mengambil segala yang digemari dari model sebelumnya dan ditingkatkan lagi dengan ciri-ciri baharu, prestasi yang dipertingkatkan, serta tahap keselamatan yang lebih tinggi, menjadikannya antara kenderaan paling berbaloi di pasaran hari ini. Rekaan luaran Pro 2 Activa 2025 adalah satu evolusi yang lebih matang, dengan wajah hadapan yang lebih garang dan jeriji yang direka semula serta digabungkan dengan lampu utama LED dan lampu siang, DRL, yang anggun. Garisan badan yang lebih berotot memberikan penampilan yang lebih sporty dan agresif, manakala bahagian belakang dilengkapi dengan lampu belakang bergaya dan bumper yang lebih kontur. Ia dilengkapi dengan rim alloy 2 tone 17 inci yang bukan sahaja mencantikkan rupa, tetapi juga memberikan kehadiran jalan yang kukuh. Siluet keseluruhan Activa ini menampilkan keseimbangan sempurna antara gaya bandar dan ciri SUV lasak. Di bawah bonet, Activa dilengkapi dengan enjin petrol 1.0 liter turbo 3 silinder yang memberikan prestasi bertenaga dan cekap, menghasilkan kira-kira 98 PS dan 140 Nm torque. Digandingkan dengan transmisi CVT, Continuously Variable Transmission, yang lancar, Activa memberikan pemanduan yang responsif serta penjimatan minyak yang cemerlang, sama ada di bandar mahupun di lebuh raya. Saiz kompak dan jejari pusingan yang kecil juga menjadikannya sesuai untuk pemanduan di kawasan bandar dan tempat letak kereta yang sempit. Masuk ke dalam, anda akan disambut dengan kabin yang lebih luas dari jangkaan bagi sebuah SUV kompak. Bahagian dalaman telah dinaik taraf dengan bahan yang lebih berkualiti dan susun atur yang lebih kemas. Papan pemuka kini menampilkan kluster meter digital sepenuhnya dan skrin infotainment terapung 9 inci yang menyokong Apple CarPlay dan Android Auto untuk integrasi telefon pintar yang lancar. Antara muka yang mesra pengguna ini memberi akses kepada navigasi, media, panggilan, dan banyak lagi. Varian lebih tinggi juga dilengkapi dengan navigasi terbina dan fungsi kawalan suara. Dari segi keselesaan, Activa tidak mengecewakan. Ia menawarkan tempat duduk balutan fabrik atau kulit sintetik bergantung pada varian, serta ruang kaki dan ruang kepala yang luas untuk penumpang depan dan belakang. Tempat duduk belakang pula boleh dilipat 60/40, memberikan fleksibiliti tambahan kepada ruang kargo yang sedia besar bagi kelasnya. Ciri tambahan seperti kunci pintar, butang mula, kawalan iklim automatik dan corong pendingin hawa belakang menjamin pengalaman pemanduan yang selesa dan mudah. Dalam aspek keselamatan, Activa 2025 benar-benar menyelah. Ia dilengkapi dengan pakej Advanced Safety Assist (ASA) terkini dari Pro 2 yang merangkumi brek kecemasan automatik, amaran keluar lorong, bantuan kekal lorong, pemantauan titik buta dan amaran lintasan trafik belakang. Semua ciri ini bekerjasama untuk memberikan sokongan dan perlindungan pemandu yang lebih tinggi, menjadikan Activa antara pilihan paling selamat dalam segmennya. SUV ini juga dilengkapi dengan 6 beg udara, ABS dengan EBD, kawalan kestabilan, kawalan cengkaman, dan bantuan mula mendaki. Penjimatan minyak kekal sebagai kelebihan utama Activa, dengan purata penggunaan sekitar 18 hingga 20 km/h bergantung kepada keadaan pemanduan, sangat mengagumkan untuk enjin turbo. Kos penyelenggaraan juga rendah, menjadikannya pilihan bijak untuk pemandu baharu mahupun berpengalaman. Jika anda sedang mencari SUV kompak yang bergaya, penuh teknologi, dan selamat tanpa perlu berbelanja besar, Pro 2 Activa 2025 wajar berada dalam senarai teratas anda. Sama ada untuk kegunaan harian, percutian hujung minggu, atau perjalanan jauh, Activa direka untuk memenuhi segala keperluan anda. Jangan lupa tekan butang like jika anda rasa ulasan ini bermanfaat, dan pastikan anda subscriber saluran kami untuk lebih banyak ulasan, perbandingan, dan berita terkini dalam dunia automotif. Jumpa lagi dalam video akan datang.